tanya kita soalan, kenapa kita sembah Allah? Kerana Allah Subhanahu wa taala pencipta segala-galanya. Allah Taala pemelihara, pemilik mutlak bagi segala ciptaannya dan pentadbir. Dan tiada ma'bud selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Bapa kita kena sembah Allah? Kerana Allah pencipta segala-galanya. Selain daripada Allah, ghairullah makhluqat. Setiap selain daripada Allah adalah makhluk. Allah Ta'ala lah yang khaliq, pencipta yang mutlak. Selain daripada Allah, makhluk. Allah Ta'ala huwal hafiz. Dialah pemelihara, pentadbir segala alam ini. Ma siwallah mahfuz. Dipelihara oleh Allah. Allah huwal raziq. Dialah pemberi rezeki. Ma siwallah marzuq. Yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita sembah Allah, kerana Allah pencipta kita, pentadbir kita, dan segala-galanya adalah datang daripada Allah. Karena itulah kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah, lagu mana?